welcome to my vlog. So hari ni saya akan ke sekolah yang dinamakan SMK Seri Bestari. Kawan saya bekerja sebagai cikgu dekat situ dan anak muridnya ada MBPK. So saya nak tahu bagaimana proses pembelajaran untuk murid tu. So mari ikut saya. Hai guys, kita sudah sampai di SMK Seri Bestari. Besar juga sekolah ni. Okay, mari kita jumpa kawan saya lah. Hello guys, inilah cikgu saya tu. Nama dia Cikgu Aina. Hai, nama saya Cikgu Aina. Saya merupakan guru Bahasa Melayu tingkatan 1 dan memegang tanggungjawab sebagai guru penyelaras inklusif. Aina, kau nak ajar apa hari ni? Hari ni aku nak ajar Bahasa Melayu pula tingkatan 1. Jadi, kalau kau nak tengok, kau boleh kat aku pergi kelas. Boleh? Nak aku turun tak? Boleh. Aina, kelas awak dekat mana? Okey, dekat bahagian sini, jom. Okay guys, kita akan pergi kelas. Ini kelas dia. Okay, jom. Ni kelas dia. Okay. Mari masuk. Okay guys, yang ni adalah kelas murid tingkatan 1 yang diajar oleh Cikgu Aina. Tengok. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Okey, boleh duduk. Okey cikgu. Murid-murid ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Oh, cikgu saya ingat. Minggu lepas kan cikgu dia ajar cara menulis karangan. Saya ingat cikgu kata kena ada pendahuluan, isi pertama, isi kedua dan isi ketiga dan akhirnya penutup. Dalam setiap isi tu kena ada isi, huraian dengan contoh. Betul tak cikgu? Betul, bagus tu. Belina. Kamu kena fokus dengan makanan je. Cikgu. Saya perasan cikgu berikan perhatian lebih dekat murid tadi. Ya, murid tu merupakan murid berkebutuhan khas yang mempunyai ADHD. Pastikan semua murid fokus sebelum memulakan aktiviti. Oh, dulu zaman saya tak ada murid yang berkebutuhan khas ni dalam kelas arus perdana. Sekarang ni kita gunakan pendidikan inklusif ni supaya murid dapat belajar bersama-sama dengan murid yang lain. Okey, baik, hari ni cikgu nak minta kamu semua untuk duduk dalam kumpulan. Okey, boleh cikgu? Saya perasankan Cikgu Aina, kenapa murid-murid tu duduk dalam berkumpulan ya? Sebab hari ni saya gunakan strategi pembelajaran berpusatkan pelajar. Dalam pembelajaran hari ini, saya menggunakan kaedah berpusatkan pelajar untuk mengeratkan pelajar tu boleh bekerjasama di antara satu sama lain dan menolong di antara satu sama lain. Guru cuma hanya perlu membantu dan membimbing mereka sahaja. Berbeza dengan pembelajaran tradisional yang lebih berpusatkan guru, di mana guru hanya perlu mengajar secara sehala tanpa ada komunikasi di antara murid dan guru serta murid bersama murid. Dalam pendidikan inklusif ada beberapa model pengajaran. Yang pertama ialah model sosial. Kedua, model pemprosesan maklumat. Ketiga, model peribadi. Dan keempat, model tingkah laku. Seterusnya ialah model pengajaran bersama.
Contohnya, tadi saya gunakan game dan kuis untuk tarik perhatian murid. Sekarang ni, cikgu nak kita buat kuis. Boleh tak? Boleh! Okay, baik semua, mari kita mulakan game. Okay, sekejap, okay? Soalan pertama, cikgu nak skor jawab. Okey, cikgu. Oh, cikgu. Saya rasa jawapannya warna merah. Dah kena tengok dulu. Wah, betul. Soalan nombor 2, cikgu nak Najwa jawab. Jawapannya hijau. Seterusnya, cikgu nak Zalina jawab. Ha? Hijau. Salah. Zalina, tolong fokus. Seterusnya, cikgu nak skor jawab. Saya rasa, oh, warna kuning. Okey, betul. Seterusnya, cikgu nak Najwa pula jawab. Merah. Dulu kan Cikgu Aina, saya ni belajar guna buku teks je. Sekarang ni, pendidikan dah berkembang. Guru kena kreatif dan mahir menggunakan teknologi termasuk AI dan pembelajaran digital untuk menarik perhatian murid. Okey, baik, kita dah siap jawab kuis. Sekarang ni cikgu ada free latihan untuk korang semua. Ni untuk kau. Terima kasih, cikgu. Ni untuk Zal. Dan ini untuk Najwa. Terima kasih, cikgu. Cikgu, saya jawab ya. Dah boleh start jawab semua? Macam mana ni? Kenapa ni Zalina? Pen saya tak ada, cikgu. Tak apalah, cikgu akan bagi pinjam pen cikgu, okey? Sekejap. Okey. Ni pen cikgu, nanti lepas kelas satu bagi balik, okey? Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu Aina, boleh tak saya nak tengok murid-murid punya latihan? Boleh, pergilah. Okey. Okey guys, mari kita tengok latihan yang kena buat oleh murid-murid Cikgu Aina, okey? Ini Najwa tadi. Okey, yang ni Zal. Yang ni Core. Okey. Okey guys. Menariklah diorang punya latihan. Cikgu Aina, saya perasan kan awak guna 2 latihan berbeza dekat kelas. Saya nampak murid berkeperluan khas ni awak bagi latihan yang berbeza berbanding murid lain. Ini bahan sokongan PDPC. Ini merupakan bahan sokongan PDPC untuk murid biasa dan ini untuk murid berkeperluan khas. Oh ya. Yeah. Okey guys, untuk makluman ni bahan PDPC untuk murid biasa, yang ni untuk murid berkeperluan khas. Boleh nampak tahu beza dia? Latihan murid berkeperluan khas diubah suai ikut tahap dan kemampuan murid. Bagi murid arus perdana, latihan susunan ayat biasanya lebih panjang dan memerlukan murid membina ayat sendiri menggunakan kefahaman mereka. Manakala bagi murid MBPK, latihan diubah suai supaya lebih mudah difahami. Contohnya, penggunaan perkataan yang ringkas, bantuan gambar dan pilihan jawapan untuk membantu murid menyusun ayat dengan lebih teratur. Pengubahsuaian ini membantu murid belajar mengikut kemampuan tanpa rasa tertekan. Hal lebih mudah supaya murid mudah memahami soalan yang diberi. Cikgu Aina, macam mana cikgu laksanakan pendidikan inklusif ni? Sedangkan murid-murid ni semua berkeperluan yang berbeza. Biasanya saya bahagikan kepada 3 tahap, iaitu sebelum PDPC,
semasa PGPC dan selepas PGPC. Ya ke? Jadi macam mana cikgu nak pantau? Saya kena fleksibel lah untuk sentiasa pantau untuk mereka lebih fokus dalam kelas, dan saya akan lihat perkembangan murid tu daripada setiap murid sorang-sorang. Hello guys, saya dah habis tengok kelas tingkatan 1 yang diajar oleh Cikgu Aina. So Cikgu Aina masih dalam sesi PDP, so saya tak nak ganggu lah. So yang saya boleh belajar hari ni, bahawa pendidikan inklusif ni bukan sekadar gabungkan murid dalam satu kelas, tapi yang macam salah satu murid Cikgu Aina tadi yang nama Zalina tu, dia murid yang berkeperluan khas, ADHD. Jadi setiap murid tu akan diberikan keistimewaan dan peluang untuk belajar mengikut kemampuan masing-masing. So saya nak terima kasih dengan Cikgu Aina dan murid-murid dia lah untuk memberi kesempatan kepada saya lawat kelas dorang. Okay guys, so have fun with my vlog. Bye. Pada pandangan kumpulan kami, masa depan pendidikan Malaysia akan menjadi lebih baik sekiranya pendekatan pedagogi inklusif terus diperkasakan dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana setiap murid mempunyai tahap kemampuan dan cara pembelajaran yang berbeza. Guru perlu diberi lebih banyak latihan dan pendedahan berkaitan kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid berkeperluan pendidikan khas atau MBPK, supaya murid dapat belajar dalam suasana yang lebih selesa, adil dan tidak rasa tersisih dalam kelas. Penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan mesra MBPK seperti arahan yang mudah, font yang lebih besar, bantuan visual dan aktiviti yang diubah sesuai dapat membantu meningkatkan kefahaman serta keyakinan murid, terutama sekali yang memiliki gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD semasa proses PDPC dijalankan. Contohnya, dalam aktiviti susunan ayat, MBPK boleh diberikan ayat yang lebih ringkas beserta gambar dan pilihan jawapan bagi membantu mereka memahami isi pembelajaran dengan lebih jelas mengikut tahap kemampuan masing-masing. Oleh itu, sokongan daripada guru, pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat amat penting bagi mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih mesra, berkualiti dan mampu memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua murid pada masa hadapan.